Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak tunaikan permintaan subscriber. Katanya Najwa makanlah dimsum. So ni pun Najwa dah beli banyak ya. Jenis dimsum yang Najwa beli kat sini ada sotong, ada lada hitam, ada campur dengan ada cendawan. Tapi Najwa tak tahulah mana satu sebab dah tercampur. Najwa pun dah lupa dah mana satu perisa dia. Nanti kita rasalah kalau ada rasa itu kita cakap lah yang kita makan sotong. Macam tu lah cerita dia. So kepada yang request, terima kasih tau. Nanti Najwa akan munculkan nama ting Sanahyo. So kepada yang baru masuk tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So jomlah kita mula rasa. Najwa nak rasa yang warna hijau ni. Kalau tak silap Najwa yang ni lada hitam kot. Kita cicah dengan sos Thai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu ni perisa apa, tapi rasa lada hitam kot. Dia punya dimsum tu lembut korang. Pasal ada rasa manis-manis dia macam tu, memang sedap. Dah seminggu dah Najwa tak mukbang ya, sebab Najwa tak sihat. Yelah sekarang musim hujan kan. So banyaklah demam-demam ni. Gitu. Bismillah. Najwa rasa warna purple pula. Yang ni sotong kot. Bismillah. Ini sotong rasa dia lain. Ni seafood ke campur ni tak tahulah. Seafood ke orang sebab rasa dia lain daripada yang ni. Ni ada warna putih ni, dia tak try lagi. Rasanya yang ni cendawan. Ini manis-manis, lembut-lembut, masih sedap ke gila. Rasa dia cendawan korang, sumpah. Sedap. Lembut gila. Sumpah sedap gila korang. Semua kat sini ada 30 biji ya. Tak tahulah boleh habis ke tak. Najwa rasa boleh sebab Najwa suka sangat dimsum ni. Dia lembut and dia sedap gila. Rasa dia manis-manis macam tu dia punya isi. Lepas tu cicah pula dengan sos Thai memang sedap. Memang ngam rasa dia. Yang hijau lada hitam. Macam mana rasa dia? Rasa dia sedap. Semua dimsum dia lembut. Memang sedap gila korang. Lembut gila. Sedap kan?
Ni last Najwa punya 15 dah Najwa makan. Habis je 30 biji sebab sedap gila, lembut, memang bagus lah. Yang request makan yang sedap-sedap macam ni Najwa suka sangat. Najwa rasa kenyang gila korang. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Memang sedap sangatnya menu kali ni. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarang hiyo.